Rumah ni tak ada orang kan? Dah lama tak ada orang duduk sini. Kat sana. Ada orang lah dekat dalam. Bulu tangkis? Oh, yang ni Ya. Astu, macam mana ni? Nak kena tolong ke? Nah, Jazakallahu khairah. saya Yusra. Baru je pindah sini. Ya. Korang teringin nak tahu pasal kaki saya ke? Maaf, kami tak sengaja. Oh, tak apa je. Kaki saya jadi macam ni sejak 3 tahun lepas. Real Plus. Real Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, Karen, takkan tak ingat? Ha, jumpa dah. Nah. Mina tahu. Jap tahu. Mina, tunggu. Jaga dia elok. Bye, jumpa lagi. Mina, tengok tu. Mr. Schneider. Baba, Karen tidur rumah kita ke? Iya, insya-Allah. Untuk 3 hari. Tak sabarnya nak main sama-sama. Alhamdulillah. Karen akan jadi tetamu kita. Jadi, kita kena sambut dan layan dia dengan baik. Allah suka kalau kita meraihkan tetamu. Okey, Baba. Kita orang akan layan dia baik-baik. Tiga hari lagi Papa ambil Karen ya. Kita raya sama-sama tahun ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fi amanillah. Dah sampai. Assalamualaikum, Karen. Waalaikumsalam. Karen, mi masuk. Jemputlah. Buat macam Mas sendiri. Mina nak tolong? Berat macam Mila. Kurang je. Jemputlah. Wah, cantiknya beg Karen. Karen, nanti duduk bilik Mina Mila, okey? Jom Mila tunjuk bilik kita orang. Betul lah tu. Kat atas tu. Silalah. Karen boleh tidur sini. Atau situ. Yup, situ pun boleh. Dia kan tetamu. Karen nak mandi. Boleh guna ni. Dengan ni. Baru lagi. Oh, tak apa. Wah, ni boros gigi elektrik kan? Canggihnya. Karen suka cerita apa? Oh, suka cerita ni juga ke? Karen. Jom main patung ni. Ingat lagi tak?
salah. Tanya pun diam je. Karen, okey ke tu? Nak makcik ambilkan apa-apa? Makcik ada spaghetti tak? Saya makan spaghetti je untuk sahur. Oh, boleh. Makcik masakkan kejap ya. Ish, makan je lah apa yang ada. Dia kan tetamu. Biarlah dia. Manis. Manis? Jap, pakcik buatkan yang baru. Dia ni. Tak reti letak baju dalam bakul ke? Kita tolong je lah. Dia kan tetamu. Minta tu, minta ni. Ingat kita ni orang gaji dia ke? Umi dengan Bapa pun ikut je apa dia nak. Alah, lagi 1 hari je dekat sini. Ina sabarlah. Okey. Jajang! Cantik kan? Amin. Sabar sikit lagi. Sabar. Yeay! Nak macam ni boleh? Nina, jangan. Saja je lah. Bolehlah tu. Oh, biar saya lapkan. Terima kasih. Sama-sama. Seronoknya tengok diorang. Tak sabarlah nak balik. Nak buat semua ni dengan Papa. Karen. Mel lah join. Mesti Papa tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zain. Maaf, tapi nak minta tolong jagakan Karen sampai raya boleh? Sampai raya? Jap. Apa? Raya? Tunggu jap. Karen? Ya ke? Karen? Karen? Nanti cuba Macam mana dapat ni? semula. Ya, faham. Yalah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Assalamualaikum. Nanti dah boleh makan sedap-sedap. Pakai cantik-cantik. Rumah lampu-lampu. Boleh shopping macam-macam. Langsir baru. Sofa baru. Wow! Semua baru. Wow. Mungkin tak semua. Kata raya. Kenalah seronok. Ya, raya memang seronok. Yeay. Jom buat semua. Nampaknya macam-macam nak kena buat ni. Banyak barang nak kena sediakan. Wow, Umi. Apa semua ni? Inilah yang buat raya seronok. Biasa nak join? Mila nak juga. Rendang. Lontong. Sambal udang. Wow. Kuah kacang. Umi. Ya? Jom buat semua. Betul ni. Kata raya. Wow. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baba, tengok tu. Ada sale raya lah. Jom beli semua. Pop. Kita ikut je list ni ya sayang.
Bertenang semua. Jangan gaduh. Tak ada masalah lah, Umi. Dah siap. Tak apa je. Umi boleh buat. Mila boleh tolong Umi buat kerja lain. Tak apa. Kata raya, Mila nak buat semua. Tolong, hentikan. Bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Semua dah ada. Alhamdulillah. Bagus, Mila. Untuk apa tu? Oh, kata raya. Bila raya kan kita nak berseronok, bergembira. Tapi ada ramai lagi di luar sana yang tak mampu nak beraya macam kita. Jadi, bila kita bersedekah, Kita juga berkongsi kegembiraan. Itu baru raya. Hachoo! Beli baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepatlah masuk. Itulah. Wow, cantiknya. Assalamualaikum. Penatnya. Tak sangka sambal raya pun penat. Nah, minumlah. Makasih, Umi. Sama. Macam mana Umi Baba buat berdua je? Tak penat ke? Penat? Tapi bila tengok orang makan makanan yang kita masak, terus rasa gembira. Bila kita bergembira, raikan Syawal bersama-sama, penat tu akan terus hilang. Tambah pula dengan ganjaran Allah yang tak ternilai. Usaha Mina dan Mila sangat membantu. Ya ke? Terima kasih banyak. Terima kasih Umi. Baba. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Amin. Siapa nak sambung makan? Mina. Nak juga. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mila. Ini Umi dan bapa saya. Handsome tak? Sayang, jangan cakap. Oh, tak boleh. Okey. Rutin harian saya, tiap 6 pagi saya dah bangun. Syawal. Kejutkan Umi dan baba solat subuh. Dia pula yang kejut kita. Lepas subuh, saya solat tahajud 2 rakaat. Solat tahajud apa pula lepas subuh? Tahajud tu waktu malam, Mila. Ups, silakan. Lepas tu, saya akan... Tak mahu dah reka-reka kita. Kita orang gurau je. Frank? Saja nak buat Umi baba terhibur. Sebenarnya, cikgu ada bagi tugasan. Mila kena rakam video cara-cara buat kerja rumah. Mina pula kena kumpul stiker. Senangnya. Tapi Mina kena penuhkan checklist ni. Kemas meja makan, kemas ruang tamu, bilik tidur, cuci tandas, cuci baju. Wow, banyak juga nak buat ni. Tak apa, Umi. Ini je lah peluang Mina untuk dapatkan A tanpa ulang kaji. Mina boleh punyalah. InsyaAllah. A, Mina datang. Untuk pengesahan. Okay, and action. Assalamualaikum. Saya Mila. Hari ni, saya nak cari cara nak kemas. Kita buat ni dulu. Sabun banyak pun tak apa. Dia berbuih-buih macam ni. Barulah pinggan mangkuk bersih berkilat. Mula-mula, buang dulu sampah dan sisa makanan. Saya tak suka biar sampah atau sisa makanan tu terendam dalam air. Nanti bau busuk. Mina? Siap. Lepas tu, sampai bersih berkilat. Woohoo! Yeah! Go! Woohoo! Gini. InsyaAllah. Mina datang. Kopi aku putih dan suci. Astaghfirullah. Tips cuci baju. Asingkan dulu baju putih dan berwarna. Kalau tak... Allahu Akbar. Mina datang nak minta stiker. Tak nak bagi. Kenapa? Kalau tak buat betul-betul, sama je lah macam tak buat apa-apa. Tapi kan Mina dah buat. Mila! Takkan semua benda nak harapkan kita. Hei, kenapa ni? Mina tu buat kerja tak betul. Sedangkan baba pun boleh diharap.
Habis tu, Mila dah ajar ke cara yang betul? Ajar? Dulu, cuci cawan pun Baba tak lepas tau. Iya ke, Baba? Iya. Lepas tu, Umi ajar. Umi tunjukkan cara yang betul. Barulah Baba tahu. Kalau ada yang tak kena, kita kena ajar dan tunjuk caranya. Sebab orang tak tahu selagi kita tak bagi tahu. Terima kasih, Baba. Jangan marah. Mila tak marahlah. Jom, Mila ajar. Terimalah bantuan dengan tangan terbuka. Mungkin tak sempurna, tapi kita sentiasa boleh perbaiki. Kalau ada yang tak kena, kita kena ajar. Sebab orang tak akan tahu selagi kita tak bagi tahu. Wow. Dan semuanya lebih seronok bila buat sama-sama. Terima kasih untuk semua usaha Mina. Terima kasih Mila tolong ajarkan. Jazakumullah khairan. Cikgu, nanti buat lagi ya tugasan ni. Tiap minggu pun tak apa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Hai Mila. Sumi, kenapa dengan Mila tu? Cuba tanya Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, dah kenapa? Okey, startilah. Tak nak cakap tak apa. Ingat tak? Minggu lepas Mina sibuk sangat dengan training. Jangan sayang. Panas. Assalamualaikum. Ya, saya. Apa boleh saya bantu? Of course. Boleh. Boleh tahu tema yang puan nak? Okey. Amar, bagi balik sayang. Nak. Please. Amar, duduk elok-elok. Tak boleh. Amar. Maaf, Puan. Boleh tunggu kejap? Kejap, ya? Mina. Tolong Umi kejap, sayang. Tapi Allahu Akbar. Mina tak ada kat sini. Oh, iyalah. Training bola. Umi lupa. Mila, tolong Umi mandikan Amar boleh? Boleh je. Terima kasih. Hello? Terima kasih tunggu. Mana tadi? Oh, ya. Anniversary. Mina, jaga sana. Lupa training. Amar. Kejap. Tunggu je. Amar. Oh, tolong onkan mesin basuh, sayang. Mila, tolong tengokkan Amar, ya. Mila, boleh tolong? Mila, tolong. Mila.
Balik-balik kita. Alah. Nak ni. Mila? 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 Amar. Mila? Ada nampak bulu ayam Umi tak? Oh, oops. Makasih. Amar pula kena tukar lampin. Ya. Yang kat rak bawah tu je kan? Sayang. Terima kasih. High five! Yay! Amboi. Macam seronok je tu. Untunglah ada training untuk perlawanan. Lepas tu, kita sorang-sorang buat kerja kat rumah. Padahal, ni semua kerja berdua. Untunglah dapat banyak pahala. Apa dia? Iyalah, orang yang tolong mak bapak ni pahalanya banyak tau. Mak bapak pun sayang. Oh, Mila. Terima kasih. Penat dia tolong-tolong. Umi hargai sangat. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat Allah kurniakan Umi anak yang rajin macam Mila ni. Ingat tau, buat semua ni bukan untuk Umi atau hadiah, tapi kerana Allah. Umi, Mila pegang baca tadi. Tak cuci tangan lagi. Alamak, macam mana ni? Mila! Jangan tahu-tahu je. Sen kita sumbat lagi lah. Nah, macam biasalah ya. Mila cuba untuk ikhlas kerana Allah. Tapi Mina asyik buat hal. Cabar kesabaran Mila. Menggugat keikhlasan Mila. Ni kenapa sepah-sepah ni? Dah habis makan tak ada tina angkat? Astagfirullahaladzim. Setiap kali geram, Mila fikir balik. Semua ni lillahi ta'ala. InsyaAllah, Allah akan bagi pahala yang banyak. Bila niat kita betul. Seriuslah. Umi, nak ni boleh? Ambillah, boleh. Terima kasih, Umi. Sayang, Umi. Nanti Umi potong duit belanja ya. Umi. Gurau. Bismillahirrahmanirrahim. Mila. Ya. Maaf tau. Mina tak ada niat pun. Nah. Ini untuk Mila. Terima kasih banyak. Tak apalah. Mila maafkan. Tapi lepas ni jangan buat lagi tau. Okey. Lepas ni Mina tolong. Janji. Sehari curihat. Kata lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Rumah ni tak ada orang kan? Dah lama tak ada orang duduk sini. Kat sana. Ada orang lah dekat dalam. Bulu tangkis? Oh, yang ni Ya. Lepas tu,
Macam mana ni? Nak kena tolong ke? Nah, Jazakallahu khairan. saya Yusra. Baru je pindah sini. Ya. Korang teringin nak tahu pasal kaki saya ke? Maaf, kami tak sengaja. Oh, tak apa je. Kaki saya jadi macam ni sejak 3 tahun lepas. Real Plus. Alah, Karen, takkan tak ingat? Ha, jumpa dah. Nah. Mina tahu. Jap tahu. Mina, tunggu. Jaga dia elok. Bye, jumpa lagi. Mina, tengok tu. Mr. Schnuggle. Baba, Karen tidur rumah kita ke? Iya, insya-Allah. Untuk 3 hari. Tak sabarnya nak main sama-sama. Alhamdulillah. Karen akan jadi tetamu kita. Jadi, kita kena sambut dan layan dia dengan baik. Allah suka kalau kita meraihkan tetamu. Okey, Baba. Kita orang akan layan dia baik-baik. Tiga hari lagi Papa ambil Karen ya. Kita raya sama-sama tahun ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fi amanillah. Dah sampai. Assalamualaikum, Karen. Waalaikumsalam. Karen, mari masuk. Jemputlah. Buat macam Mas sendiri. Mina nak tolong? Berat macam Mila. Kurang je. Jemputlah. Wah, cantiknya beg Karen. Karen, nanti duduk bilik Mina Mila, okey? Jom Mila tunjuk bilik kita orang. Betul lah tu. Kat atas tu. Silalah. Karen boleh tidur sini. Atau situ. Yup, situ pun boleh. Dia kan tetamu. Karen nak mandi. Boleh guna ni. Dengan ni. Baru lagi. Oh, tak apa. Wah, ni berus gigi elektrik kan? Canggihnya. Karen suka cerita apa? Oh, suka cerita ni juga ke? Karen. Jom main patung ni. Ingat lagi tak? Hai, tu Mr. Schnuggle. Kita nak main apa? Tak naklah, cuma budak. Kita memang budak kan? Mina. Apa? Betul lah. Tengok, kenapa dia tu? Dia tak suka kita ke? Entahlah. Tanya pun diam je. Karen, okey ke tu? Nak makcik ambilkan apa-apa? Makcik ada spaghetti tak? Saya makan spaghetti je untuk sahur. Oh, boleh.
Makcik masakkan kejap ya. Ish, makan je lah apa yang ada. Dia kan tetamu. Biarlah dia. Manis. Manis? Jap, pakcik buatkan yang baru. Dia ni. Tak reti letak baju dalam bakul ke? Kita tolong je lah. Dia kan tetamu. Minta tu, minta ni. Ingat kita ni orang gaji dia ke? Umi dengan Bapa pun ikut je apa dia nak. Alah, lagi 1 hari je dekat sini. Kena sabarlah. Okey. Jajang! Cantik kan? Amin. Sabar sikit lagi. Sabar. Yeay! Dah nak macam ni boleh? Nina, jangan. Saja je lah. Bolehlah tu. Oh, biar saya lapkan. Terima kasih. Sama-sama. Seronoknya tengok diorang. Tak sabarlah nak balik. Nak buat semua ni dengan Papa. Karen. Mel lah join. Mesti Papa tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zain. Maaf, tapi nak minta tolong jagakan Karen sampai raya boleh? Sampai raya? Jap. Apa? Raya? Tunggu jap. Karen? Ya ke? Karen? Karen? Nanti cuba Macam mana dapat ni? semula. Ya, faham. Yalah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Assalamualaikum. Nanti dah boleh makan sedap-sedap. Pakai cantik-cantik. Rumah lampu-lampu. Boleh shopping macam-macam. Langsir baru. Sofa baru. Wow! Semua baru. Wow. Mungkin tak semua. Kata raya. Kenalah seronok. Ya, raya memang seronok. Yeay. Jom buat semua. Nampaknya macam-macam nak kena buat ni. Banyak barang nak kena sediakan. Wow, Umi. Apa semua ni? Inilah yang buat raya seronok. Biasa nak join? Mila nak juga. Rendang. Lontong. Sambal udang. Wow. Kuah kacang. Umi. Ya? Jom buat semua. Betul ni. Kata raya. Wow. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baba, tengok tu. Ada sale raya lah. Jom beli semua. Pop. Kita ikut je list ni ya sayang. Tisu. Oh, Baba. Tenang semua. Jangan gaduh. Tak ada masalah lah, Umi. Dah siap.
Umi boleh buat. Mila boleh tolong Umi buat kerja lain. Tak apa. Kata raya, Mila nak buat semua. Tolong, hentikan. Bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Semua dah ada. Alhamdulillah. Bagus, Mila. Untuk apa tu? Oh, kata raya. Bila raya kan kita nak berseronok, bergembira. Tapi ada ramai lagi di luar sana yang tak mampu nak beraya macam kita. Jadi, bila kita bersedekah, Kita juga berkongsi kegembiraan. Itu baru raya. Achoo! Beli baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepatlah masuk. Itulah. Wow, cantiknya. Assalamualaikum. Penatnya. Tak sangka sambal raya pun penat. Nah, minumlah. Makasih, Umi. Sama. Macam mana Umi Baba buat berdua je? Tak penat ke? Penat? Tapi bila tengok orang makan makanan yang kita masak, terus rasa gembira. Bila kita bergembira, raikan Syawal bersama-sama, penat tu akan terus hilang. Tambah pula dengan ganjaran Allah yang tak ternilai. Usaha Mina dan Mila sangat membantu. Ya ke? Terima kasih banyak. Terima kasih Umi. Baba. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Amin. Siapa nak sambung makan? Mina. Nak juga. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya Mila. Ini Umi dan bapa saya. Handsome tak? Sayang, jangan cakap. Oh, tak boleh. Okey. Rutin harian saya, tiap 6 pagi, saya dah bangun. Syawal. Kejutkan Umi dan baba solat subuh. Dia pula yang kejut kita. Lepas subuh, saya solat tahajud 2 rakaat. Solat tahajud apa pula lepas subuh? Tahajud tu waktu malam, Mila. Silakan. Lepas tu, saya akan... Tak mahu dah reka-reka cerita. Kita orang gurau je. Frank? Saja nak buat Umi baba terhibur. Sebenarnya, cikgu ada bagi tugasan. Mila kena rakam video cara-cara buat kerja rumah. Mina pula kena kumpul stiker. Senangnya. Tapi Mina kena penuhkan checklist ni. Kemas meja makan, kemas ruang tamu, bilik tidur, cuci tandas, cuci baju. Wow, banyak juga nak buat ni. Tak apa, Umi. Ini je lah peluang Mina untuk dapatkan A tanpa ulang kaji. Mina boleh punyalah. InsyaAllah. A, Mina datang. Untuk pengesahan. Okay, and action. Assalamualaikum. Saya Mila. Hari ni, saya nak cari cara nak kemas. Kita buat ni dulu. Sabun banyak pun tak apa. Dia berbuih-buih macam ni. Barulah pinggan mangkuk bersih berkilat. Mula-mula, buang dulu sampah dan sisa makanan. Saya tak suka biar sampah atau sisa makanan tu terendam dalam air. Nanti bau busuk. Mina! Siap! Lepas tu... sampai bersih berkilat. Woohoo! Yeah! Go! Woohoo! Gini. InsyaAllah. Mina datang. Kopi aku putih dan suci. Tips cuci baju. Asingkan dulu baju putih dan berwarna. Kalau tak... Allahu Akbar. Mina datang nak minta stiker. Tak nak bagi. Kenapa? Kalau tak buat betul-betul, sama je lah macam tak buat apa-apa. Tapi ke Mina dah buat? Mila! Takkan semua benda nak harapkan kita. Hei, kenapa ni? Mina tu buat kerja tak betul. Sedangkan baba pun boleh diharap. Habis tu, Mila dah ajar ke cara yang betul? Ajar? Dulu, cuci cawan pun baba tak lepas tau. Iya ke baba? Iya. Lepas tu, Umi ajar. Umi tunjukkan cara yang betul. Barulah baba tahu.
Kalau ada yang tak kena, kita kena ajar dan tunjuk caranya. Sebab orang tak tahu selagi kita tak bagi tahu. Terima kasih, Baba. Jangan marah. Mila tak marahlah. Jom, Mila ajar. Terimalah bantuan dengan tangan terbuka. Mungkin tak sempurna, tapi kita sentiasa boleh perbaiki. Kalau ada yang tak kena, kita kena ajar. Sebab orang tak akan tahu selagi kita tak bagi tahu. Wow. Dan semuanya lebih seronok bila buat sama-sama. Terima kasih untuk semua usaha Mina. Terima kasih Mila tolong ajarkan. Jazakumullah khairan. Cikgu, nanti buat lagi ya tugasan ni. Tiap minggu pun tak apa. Jawab. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class. Hai Mila. Umi, kenapa dengan Mila tu? Cuba tanya Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, dah kenapa? Okey, startilah. Tak nak cakap tak apa. Ingat tak? Minggu lepas Mina sibuk sangat dengan training. Jangan sayang. Panas. Assalamualaikum. Ya, saya. Apa boleh saya bantu? Of course. Boleh. Boleh tahu tema yang puan nak? Okey. Amar, bagi balik sayang. Please. Amar, duduk elok-elok. Tak boleh. Amar. Maaf, Puan. Boleh tunggu kejap? Kejap, ya? Mina. Tolong Umi kejap, sayang. Tapi Allahu Akbar. Mina tak ada kat sini. Oh, iyalah. Training bola. Umi lupa. Mila, tolong Umi mandikan Amar boleh? Boleh je. Terima kasih. Hello? Terima kasih tunggu. Mana tadi? Oh, ya. Anniversary. Mina, jaga sana. Lupa training. Amar. Kejap. Tunggu jap. Amar. Oh, tolong onkan mesin basuh, sayang. Mila, tolong tengokkan Amar, ya. Mila, boleh tolong? Mila, tolong. Mila. Balik kita. Yalah. Nak ni. Mila. Amar.
ada nampak bulu ayam Umi tak? Oh, oops. Makasih. Ama pula kena tukar lampin. Ya. Yang kat rak bawah tu je kan? Sayang. Terima kasih. Yay! Woohoo! High five! Yay! Amboi. Macam seronok je tu. Untunglah ada training untuk perlawanan. Lepas tu, kita sorang-sorang buat kerja kat rumah. Padahal, ni semua kerja berdua. Untunglah dapat banyak pahala. Apa dia? Iyalah, orang yang tolong mak bapak ni pahalanya banyak tau. Mak bapak pun sayang. Oh, Mila. Terima kasih. Penat dia tolong-tolong. Umi hargai sangat. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat Allah kurniakan Umi anak yang rajin macam Mila ni. Ingat tau, buat semua ni bukan untuk Umi atau hadiah, tapi kerana Allah. Umi, Mila pegang baca tadi. Tak cuci tangan lagi. Alamak, macam mana ni? Mila! Piuh, jangan tahu-tahu je. Sen kita sumbat lagi lah. Nah, macam biasalah ya. Mila cuba untuk ikhlas kerana Allah. Tapi Mina asyik buat hal. Cabar kesabaran Mila. Menggugat keikhlasan Mila. Ni kenapa sepah-sepah ni? Dah habis makan tak ada tina angkat? Astagfirullahaladzim. Setiap kali geram, Mila fikir balik. Semua ni lillahi ta'ala. InsyaAllah, Allah akan bagi pahala yang banyak. Bila niat kita betul. Seriuslah. Umi, nak ni boleh? Ambillah, boleh. Terima kasih, Umi. Sayang, Umi. Nanti Umi potong duit belanja ya. Umi. Gurau. Bismillahirrahmanirrahim. Mila. Ya. Maaf tau. Mina tak ada niat pun. Nah. Ini untuk Mila. Terima kasih banyak. Tak apalah. Mila maafkan. Tapi lepas ni jangan buat lagi tau. Okey. Lepas ni Mina tolong. Janji. Sehari curihat. Kata lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Real class.